Hey guys, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Zamizu Channel. Alright guys, pada video kali ni saya nak share dekat korang tentang EV bike lagi. Korang dah tengok belum video saya sebelum ni? Kalau korang belum tengok, boleh tolong tengok sekarang. Okay guys, so saya dah buat research, saya dah buat uji kaji apa semua. Bagi saya EV bike ni yang ada dekat pasar Malaysia pada waktu ini, pada tahun ini 2025 ini, boleh dikatakan dibahagikan kepada 3 kategori ikut pendapat saya, berdasarkan pendapat saya. Sebab bila saya dah buat research apa semua, so saya tengok dia punya bentuk, saya tengok dia punya modifikasi spek apa semua. EV bike yang ada dekat Malaysia sekarang ni boleh dibahagikan dengan 3 kategori. Kategori yang pertama saya panggil kategori EV bike yang fun, boleh modify bentuk ala-ala macam skuter-skuter yang sewa dekat dataran 1 jam RM30 macam tu kan. Kategori yang kedua adalah EV bike yang sama bentuk dia macam skuter petrol yang ada dekat atas jalan pada waktu ini. Kategori ini adalah kategori yang agak common untuk semua motosikal berjenis skuter. Macam tu. Kategori yang ketiga adalah kategori adventure. Maksudnya adventure dekat sini dia punya top speed boleh pergi lebih daripada 100, dia punya range pun boleh lebih sikit dalam 120-130 kalau fully charge punya bateri lah. So kategori yang pertama adalah EV bike yang fun, yang korang boleh modify, orang kata apa, santai-santai, pusing-pusing, pergi bawa pergi surau ke, pergi kedai-kedai yang dekat ke, pergi hantar anak sekolah ke apa. So model yang ada di dalam kategori ini adalah e-Bison Cruise, Yadia E8S Pro, Ziho AE4, Superlux EB1. Semua banyak yang modify, terutama sekali daripada e-Bison Cruise dengan Yadia E8S Pro. Orang modify apa semua memang cantik. Ada stage 1, ada stage 2, stage 3 pun ada kalau tak silap. Tapi itu semuanya berdasarkan korang modal lah, macam mana kan. Korang nak lagi besar modal, lagi laju lah motor korang boleh pergi. So kategori yang kedua adalah berdasarkan rupa bentuk, yang dia punya bentuk memang sama dengan skuter-skuter petrol pada waktu ini. Memang banyak betul di bawah kategori yang nombor 2 ni. Antaranya adalah e-Bison Bolt, Ziho AE8S, Oika Rider, Blue Shark R1. So R1 ni dia ada dua lah, R1 Lite dengan R1 full spec. Superlux HC200, Superlux Boss 200, Lightron LE01 Lite dengan LE01 full spec pada Modinas MEV 2, baru saja dilancarkan kat Malaysia Auto Show 2025 yang lepas. Kategori yang ketiga adalah berdasarkan dia punya adventure dan bentuk dia macam lebih kepada perjalanan yang jauh, sebab boleh letak box yang besar kat belakang, kedudukan tempat kaki dia pun tak selesa apa semualah. Ini adalah antara model di bawah kategori adventure: V-Moto CPX Pro, Oika Hyper, e-Bison Top, V-Moto TC Max, yang ini bentuk dia macam ala-ala cafe racer, Modinas MEV 1. Ini adalah kategori-kategori yang boleh diketengahkan dalam pasaran EV bike pada waktu ini. Ini berdasarkan saya punya pendapat je lah. Kalau korang ada pendapat yang lain, so mungkin boleh share dekat ruangan komen dekat bawah. Banyak kan EV bike dekat pasar Malaysia pada waktu ini. So kalau korang rasa korang nak try, korang nak cuba motor-motor elektrik, jangan risau. Ada motor tu dia boleh cabut dia punya bateri dan charge boleh dekat rumah. Tapi ada juga yang tak boleh cabut dia punya bateri tu, just plug in dekat plug point saja. So korang kena pilih mana bersesuaian dengan tempat tinggal korang sendiri. Dan harga dia antara lebih kurang paling murah RM3,000 dan paling mahal hampir sampai ke RM19,000 jugalah. Top speed 40 km sejam sampai hampir kepada 130 km sejam. So, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Korang jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Take care guys. See ya.